أعوذ بالله من الشيطان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا يا رب العالمين. Amma ba'd. Alhamdulillah, malam ini dapat kita sambung kuliah maghrib kaitan dengan kitab Al-Hadiyun Nabawi fir Raqaiq, petunjuk Nabawi pada hati. Di malam ini kita sambung hadis yang ke-8, hadis baru ni, hadis yang ke-9. Ada kitab lama ni, hadis yang ke-9. Ada kitab baru, hadis ke-8. Hadis yang ke-9. Jadi minggu lepas kita sudah tamat bincang hadis yang ke-8. Malam ni hadis yang ke-9. Tajuk dia Al-Mukthirun humul muqillun yawmal qiyamah. Al-Mukthirun humul muqilluna yawmal qiyamah. Qala ta'ala: Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Surah Hud ayat 15 dan 16. Wa an Abi Dzarr radhiyallahu anhu qala: خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده وليس معه إنسان. قال فظننت أنه يكره أن يمشي معه أحد. قال فجعلت أمشي في ظل القمر فالتفت فرآني فقال: من هذا؟ قلت: أبو ذر جعلني الله فداءك. قال: يا أبا ذر تعالى. قال فمشيت معه ساعة فقال: إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة إلا من أعطاه الله خيرا فنفح فيه يمينه وشماله وبين يديه ووراءه وعمل فيه خيرا. قال فمشيت معه ساعة فقال لي: اجلس ها هنا. قال فأجلسني في قاع حوله حجارة فقال لي: اجلس ها هنا حتى أرجع إليك. قال فانطلق في الحرة حتى لا أراه فلبث عني فأطال اللبث. ثم إني سمعته وهو مقبل وهو يقول: وإن سرق وإن زنى. قال فلما جاء لم أصبر حتى قلت: يا نبي الله جعلني الله فداءك من تكلم في جانب الحرة؟ ما سمعت أحدا يرجع إليك شيئا. قال ذلك جبريل عليه السلام عرض لي في جانب الحرة. قال: بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: يا جبريل وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعم. قال: قلت: وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعم. قلت: وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعم. صحيح البخاري بشرح الفتح الباري كتاب الرقاق باب المكثرون هم المقلون.
Jadi malam ni kita tengok hadis yang ke-9. Tajuk dia al-muksirun humul muqillun yaumul qiyamah. Al-muksirun maknanya golongan yang mendapat habuan yang banyak di dunia. Mereka itu berada di golongan yang mendapat habuan yang sedikit di hari akhirat. Disebut al-muksirun. Al-muksirun dalam semua aspek keadaan lah, sama ada daripada segi harta ataupun daripada segi amalan dan sebagainya. Al-muksirun boleh diterjemah golongan-golongan yang ada harta yang banyak masa dia hidup atas dunia, golongan-golongan yang buat amal banyak, amal ibadat dia banyak. Muksirun banyak segala-gala lah. Dia pengikut-pengikut yang banyak, yang ramai masa duduk atas dunia ada. Muksirun ini Nabi sebut hum, mereka itu al-muqillun, manakala dia ada akhirat jadi sikit. Jadi sikit. Banyak-banyak atas dunia dulu tu jadi sikit. Apa tak tahu. Ini kita nak bicara. Jadi kalau kita hidup hari ni atas dunia, kalau kita tengok fulan sefulan tu nampak banyak lebih pada orang. Tak? Lebih pada orang atau sudut bimbang lah. Sesok dia sikit. Gitu. Berapa sikit? Ada sebab dia ada akhirat. Ini Nabi bagi peringatan. Nabi kita SAW bagi peringatan. Termasuk kita orang beriman. Termasuk kita orang beriman. Dia ada sebab, dia ada punca dia lah. Ini semua merupakan salah satu daripada bentuk pentarbihan Nabi kita SAW. Dia nak didik jiwa kita, hati kita. Sebab yang punca kerosakan kita ni, kelalaian kita, kelekaan kita ni tidak lain ialah hati kita. Kalau hati kita ni kerah kekong, payah, royak gapo pun tak pakar berlaku. Semua tak pakar. Dia panggil kerah king. Orang tu kata kerah king. Padahal kerah king tu kerah hati tu. Arwah Tok Guru dulu kata orang kerah hati ni supaya orang hok jalan atas jalan raya tak bakal selipar. Lama-lama tapuk kaki dia jadi kerah kekong. Pijak apa ni duri pun duri patah dia tu. Tak luk. Hati pun macam tu juga. Tembok dengan gapo pun tak luk. Ya, kerah kekong. Maka Nabi kita SAW sebagai seorang Nabi dan Rasul, da'i dan murabbi, dia nak pelembut hati kita yang kerah. Di sana ada doa nak pelembut, tapi kita juga perlu kepada pengisian ilmu daripada Nabi SAW. Lalu dia mulakan perbahasan dia ini dengan ayat Al-Quran. Firman Allah Ta'ala, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha. Maksudnya barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, wa zinataha, dan perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Kami akan sempurnakan apa-apa yang dikehendaki oleh mereka itu di dunia dengan sempurnanya, dan mereka tidak akan dirugikan. Ini kita kata boleh faham dua segi lah. Satu, Allah Ta'ala maknanya memperli kita, mensindir. Ataupun yang kedua, memang itulah hakikatnya. Yang ni Allah Ta'ala kata, maknanya setelah dia beri kepada kita pilihan, menak dunia ke menak akhirat, menak dunia ke menak akhirat. Walaupun ulama tafsir dia mentafsirkan man di situ luas. Ada setengah pendapat kata man itu hanya tertentu kepada orang yang kafir, orang kafir saja. Tapi
setengah pendapat kata ada orang mukmin termasuk, setengah kata ahlul riya, orang-orang yang buat kerja, buat amal nak menunjuk-nunjuk riya. Dan macam-macam tafsir di situ, dan dikatakan umum. Man itu umum, tak kira siapa. Orang yang macam mana ni? Yuridul hayatad dunya, nak kehidupan dunia, mahu kepada kehidupan dunia semata-mata. Kalau orang kafir sementara lah, sudah tentulah dengan dia tidak ada pengetahuan tentang agama, tentang hari akhirat, maka dia anggap dunia ni lah segala-galanya. Tapi kalau orang beriman, dia ada di situ niat dia, nawaitu dia. Yang Nabi sebut innamal a'malu binniyat. Setiap amalan kita itu bergantung pada niat. Adakah amalan yang banyak kita buat tu kerana Allah ataupun kerana dunia? Itu maksud dia. Man kana yuridul hayatad dunya, ni maknanya siapa-siapa hok buat apa saja semasa dia duduk atas dunia ni, dia nak kepada dunia semata-mata. Wazinataha, dan perhiasannya. Dunia ni lok comel dah. Pada zahir mata kasar kita comel, menarik, cantik, dan kita pun terpesona dengan dunia. Tak kira gapo comel belaka dah. Kita tengok atas dunia ni, bagi kita manusia berkenal belaka, comel belaka, kita kutip ambil belaka, dan kita sayang belaka. Wazinataha. Allah Ta'ala kata orang yang macam ni, kalau dia nak, tak ada masalah. Allah Ta'ala kata nuwaffi ilaihim, kami akan beri kepadanya dengan sesempurnanya, bagi sengoti. Nuwaffi ni, waffi, kalau kita bubuh air dalam botol tu penuh, lepoh penuh, bui sekat-sekat nak bui sengoti. Nuwaffi ilaihim a'malahum, beri apa-apa yang dikendaki oleh mereka dunia ini daripada amalan, tujuan amalan dia tu. Wa hum fiha la yabghasun, dan mereka itu di dunia ini tidak akan dirugikan. Mana dia tak ada istilah rugi, untung semua. Jadi kadang-kadang kita ni dia tengok zahir tu tak bertuah, ya, seolah-olah bertuah, nak gapo boleh, bahkan bertambah. Ada pula satu pihak lagi payah lagi nak boleh, bukan setakat payah pula, kau kurang, tak? Kesihatan pun kau merosot, harta pun kau kurang, segala-gala kurang. Sayang pun kau kurangnya pakat tak sayang. Dan dia kata sayang tak lebar, juga tak alim kata sayang, orang duduk cerca, kata guru tak alim, orang pakat balah lah kau lah ni. Dah. Dia panggil gharib. Ja'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Datangnya Islam ni dalam keadaan asing, dia akan kembali asing, dan alangkah bertubuhnya orang yang jadi orang yang asing ni, yang ni bersama agama Allah Ta'ala. Orang tak sia timur belakang. Allah Ta'ala kata orang yang nak ke dunia, orang yang ingin kehidupan dunia, dan dia nak dunia sangat, ambil lah. Allah Ta'ala kata ambil pun habis. Dah nak sangat. Kita terroyak tak dengar sepuluh ketua kita lah, orang ketua kita marah ke anak-anak dah. Kadang-kadang dia kata lah buat dia pandai buat sendiri dah, dia reti kan lah. Kadang-kadang dia suruh lah tu dua makna. Kadang-kadang dia larang dah, mana jangan buat gitu. Kadang-kadang dia perli kita sindir. Jadi nak ceritanya, Allah Ta'ala akan beri sesempurnanya, tidak tinggal sikit abu. Nanti kita tengok lagi huraian lepas ni. Ulaika allazina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Tapi kita ingat, itulah orang yang tidak memperoleh sesuatu di hari akhirat kecuali neraka. Wa habita ma sana'u, dan sia-sialah, hilang, lenyap habis apa yang mereka kerjakan, usahakan di dunia. Habita ni
illa hapuh fiha wa batilun dan terhapuslah, terbatallah makanu ya'malun, apa yang telah mereka kerjakan. Ini pendahuluan muqaddimah yang diberi oleh penulis kitab kita ni sebelum kita masuk perbincangan seterusnya. Jadi perbincangan seterusnya ni berkaitan dengan hadis Abu Zar. Hadis ni panjang. Hadis Abu Zar ni panjang. An Abi Zar radhiyallahu anhu qala, dia diriwayatkan Abu Zar, daripada Abu Zar radhiyallahu anhu qala, kharajtu lailatan min al-layali. Abu Zar kata, aku telah keluar pada satu malam. Pada satu malam Abu Zar tu keluar rumah, fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamshi wahdahu, tiba-tiba dia terlihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu berjalan seorang diri. Dalam gelap kita tengok sifat yang ada pada para sahabat ni. Dia kali tepat kita kata berjaga-jaga lah sama-sama, dia pergerakan Nabi gimana ke apa. Tiba-tiba satu malam Abu Zar kata dia tengok Nabi tu berjalan seorang-seorang dia. Walaysa ma'ahu insanu, tak ada orang sama dia, tak ada orang lain, dia seorang dia. Qala, lalu Abu Zar kata, fazanantu annahu yakrahu an yamshiya ma'ahu ahadun. Aku agak, dia kata, aku sangka Nabi ni tak suka orang berjalan bersama dia. Dia suruh gitu. Dia kata bakali Nabi ni tak suka ni orang berjalan sama dia, jalan seorang ni, tak ajak saing. Qala, lalu Abu Zar kata, faja'altu amshi fi dhillil qamar. Lalu aku pun berjalan kaki bawah bayangan bulan, yakni dalam gelap sikit. Bulan hak terlindung, bayang bulan hak terlindung daripada pokok-pokok tu kan, dia redup sikit, dia taswir Nabi nampak. Dia taswir Nabi nampak, lalu dia jalan ke dalam gelap, selu-selu ke belakang Nabi, bila-bila hitam Nabi. Faltafata fara'ani, Nabi paling tengok aku, Nabi nampak juga. Oh, ada orang, siapa duduk skodeng, orang ni kata skodeng. Siapa dia gelak serih ke belakang. Nabi kita tak boleh main ke dia, malaikat royak selalu. Nabi kita kali nak paling, kita paling kepala saja, habis tubuh dia paling jauh. Tu habis body dia paling. Kita je ni paling tekak saja tu salah horak. Nabi paling jauh. Itu kelebihan yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu Nabi bersabda, man haza, siapa? Nabi tanya, ada gelak, siapa? Qultu Abu Zar, dia kata, aku berkata Abu Zar. Jawab dia, Abu Zar. Ja'alanillahu fida'ak, mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan aku tebusanmu. Ini satu doa lah, doa yang baik. Qala ya Abu Zar ta'an, Nabi bersabda, wahai Abu Zar, mari sini. Dia ajak, dia kenal Abu Zar tu, mari sini, sahabat dia lah. Qala fama syaitu ma'ahu sa'atan, lalu Abu Zar kata, aku telah berjalan bersama Nabi beberapa ketika. Jalan dalam gelap, dia ikut Nabi tak. Faqala, lalu Nabi bersabda, innal muksirin humul muqilluna yawmal qiyamah, sesungguhnya orang-orang yang boleh banyak atas dunia ni, mereka di akhirat golongan yang boleh sedikit-sikit. Sudah Nabi kata ke Abu Zar, Abu Zar, sesungguhnya orang yang dapat habuan banyak atas dunia ni, mereka itu di akhirat tergolong dari golongan yang mendapat habuan yang sedikit. Illa man a'tahu Allahu khaira, Nabi kata melainkan orang yang Allah Ta'ala kurnia akan dia kebaikan. Fanafaha fihi yaminahu wa shimalahu wa bayna yadayhi wa wara'ahu, lalu dia mengeluarkan harta saat dia bersedekah, kiri kanan belakang depan atas bawah, maknanya pemurah. Wa amila fihi khaira, dan dia buat dengan harta dia tahu tadi segala kebaikan. Nabi maksudkan golongan yang mendapat habuan yang banyak ni daripada segi harta benda, wang ringgit.
Gitu. Qala lalu Abu Zar berkata, fa masyaitu ma'ahu sa'atan. Lalu aku berjalan lagi dengan Nabi beberapa ketika. Faqala li, lalu Nabi bersabda kepada aku, ijlis hahuna, duduk sini. Nabi suruh Abu Zar duduk sini. Jangan. Fa ajlasani fi qa'in haulahu hijarah. Lalu dia suruh aku duduk satu kawasan tempat hak rendah sikit, sekelilingnya ada batu-batu. Duduk sini, jangan bergerak. Faqala li, lalu dia berkata, ijlis hahuna hatta arji'a ilaika. Mu duduk sini sehingga aku mari semula. Jangan pergi mana-mana, duduk sini dalam gelap malam, tak? Qala lalu Abu Zar berkata, fantalaqa fil harrah hatta la arahu. Lalu dia pun bergerak di kawasan yang ada batu-batu warna hitam. Harrah ni dia dah tengah malam, atas batu hitam pun, hatta la arahu, sehingga aku tak nampak Nabi pergi tu, aku tak nampak. Falabitha anni fa atala al-labs. Lalu dia tinggal aku beberapa ketika. Lama juga dia pergi tinggal. Nabi Abu Zar kata tinggal di cokoh sana situ. Summa inni sami'tuhu wa huwa muqbilun. Duduk sekejap, tidak sekejap lah. Summa ni lama juga beberapa ketika. Ni harfu ataf. Kalau summa ni maknanya beberapa ketika lah, lama juga. Kalau wa dia mari selalu. Kalau wa, contohnya dia kata fa atala al-labs wa inni sami'tu, mana segera dalam masa sama tu dia boleh dengar selalu. Tapi apa nama ni, yang ini summa ni maknanya dalam beberapa ketika. Inni sami'tu, aku dengar. Aku dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa muqbilun, dalam keadaan dia mari ke aku tu, wa huwa yaqul, dia berkata, wa in saraqa wa in zana. Tiba-tiba dia kata, dengar Nabi bersabda, walaupun dia mencuri, walaupun dia berzina. Tak tahu pada cerita, tiba-tiba dia dengar Nabi sebut wa in saraqa wa in zana, walaupun dia curi, walaupun dia zina. Mana Nabi ni? Dia dah cakap sorang-sorang dalam gelap. Kalau orang biasa cakap sorang ni orang kata tak betul, tapi zaman kita ni tidak tak betul. Muka orang kecek dengan handset tau. Zaman kita kecek dengan handset, kecek sorang belakang lah ni tau. Bobel. Lalu Abu Zar dengar wa in saraqa wa in zana, walaupun dia mencuri berzina. Qala falamma jaa lam asbir hatta qultu ya Nabi Allah ja'alani Allahu fida'ak man tukallimu fi janibil harrah. Dia kata tak kala dia datang, aku jadi tak sabar lah. Sehingga aku nak tanya dia, berkata, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, moga Allah menjadikan aku tebusan untukmu. Man tukallimu fi janibil harrah, siapa mu cakap di sebalik batu-batu tadi? Dia tanya, kecek siapa? Tak ada orang pun, aku tak nampak. Ma sami'tu ahada, aku tak dengar orang lain yarji' ilaika syai'an. Tak ada seorang abuk pun hok jawab cakap pun kecek seorang pun. Ni qala zalika Jibril alaihi salam arada li fi jin harrah. Nabi bersabda tadi Jibril alaihi salam menzahirkan diri dia di sebalik apa nama ni batu. Duk cakap dengan malaikat Jibril. Masya-Allah dah kecek dengan malaikat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Qala basyir ummataka, dia berkata, beri khabar gembira kepada umatmu wahai Muhammad, annahu, sesungguhnya mamata, barang siapa hok mati, la yusyriku billah, kemudian dia tidak mensyirikkan Allah, syai'an, dengan sesuatu, dakhalal jannah, dia akan masuk syurga. Jibril ayat kita kepada Nabi kita SAW. Qultu ya Jibril, lalu aku pun tanya ke Jibril. Itu jadi bunyi kecek tu. Dia tanya Jibril, wa in saraqa wa in zana, walaupun orang tu mencuri dan berzina. Dia tanya tak? Qala na'am, Jibril kata, iyalah, masuk syurga walaupun dia mencuri dan berzina. Qala, lalu Nabi bersabda, qultu, aku berkata, wa in saraqa wa in zana, walaupun dia mencuri dan berzina.
Dia tanya kali kedua, tak puas hati dah. Maknanya walaupun orang tu curi zina ni orang yang melakukan dosa besar. Curi-curi ni dosa besar. Berzina ni pun dosa besar. Minal kabair, daripada 70 jenis dosa besar tu, di antaranya curi, merokok, curi barang orang, harta orang. Zina ni berzina, melakukan persetubuhan secara haram, tidak sah nikah lah, tidak bini dia. Tidak bini dia walaupun suka sama suka berzina lah, suka sama suka tu berzina lah. Lah ni dia panggil rogo. Rogo istilah lah. Qala na'am, lalu malaikat Jibril kata, ya. Qultu, aku kata lagi, aku tanya lagi Jibril, wa in saraqa wa in zana, walaupun dia mencuri, walaupun dia berzina. Qala na'am, ya. Makna di sini umatmu wahai Nabi Muhammad, wahai Muhammad SAW, kalau dia tidak mensyirikkan Allah Ta'ala, pasti dia masuk syurga walaupun dia melakukan dosa besar. Maksud gitu. Itu di antara pegangan ahli sunnah wal jamaah. Kalau Mu'tazilah tak, orang yang melakukan dosa besar kekal dalam neraka. Mu'tazilah itu dalam bab akidah lah. Bab akidah. Berakidah mana pegangan kita sebagai ahli sunnah wal jamaah, orang yang melakukan dosa besar dia akan masuk syurga. Kalau dia tidak bertaubat, dia akan dimasukkan ke dalam neraka dahulu beberapa tahun. Ini ahli ulama kata, sebelum mu masuk neraka tu, mu duduk atas dunia tu tegar mu duduk atas bara api, tegar lah atas dunia ni. Kalau mu boleh duduk, tak apa, beres. Siap nak masuk neraka. Kalau tak boleh duduk, tak usah tebal. Tegar mu tak bara api ke duduk, tak serah gana. Tu dunia lah. Tubayyinul ayah anna alladhi ja'ala ad-dunya hadafahu wa ghayatan wa kullu hammihi fi kulli a'malihi fahuwa kafirun. Nyata ayat ini bahawa sesungguhnya orang yang menjadikan dunia ini sebagai matlamat utama dia dan semua cita-cita dan kemahuannya pada setiap pekerjaannya, fahuwa kafirun, orang jenis ini adalah orang yang kafir. Letaklah kafir selalu tu kita kata. Laisa lahu fil akhirati illa an-nar, tak ada dia di akhirat kecuali neraka. Lianna kullu amali habitun batilun, kerana semua amalan dia itu hilang, sia-sia, bahkan batilun, terbatal. Apabila akidah dia tidak betul, memang terbatal lah, walaupun kita buat amal banyak pun. Sebab itu dalam kehidupan hari ni ada golongan manusia yang tidak nak kaitkan kehidupan ini dengan akhirat. Sedangkan semua perkara yang ada dalam kehidupan ini ada kaitan dengan akhirat. Kita bimbang dia ada kaitan dengan akidah kita, dan kita bimbang tergelincir akidah. Apa tergelincir akidah? Fahabita amaluhu, maka terhapus semua amalan kita. Walaupun semaya, walaupun dekok dahi-dahi, sebab akidah tak betul, nak gantung ke apa? Sebab syarat sah amalan ialah Islam. Al-Islam tapi kalau kita rosak pegangan kita, pahaman kita tu, akidah lah panggil, walaupun sikit. Kalau kita tengok dalam kitab mustaqil hadis tu, benda kecil-kecil je boleh jadi kufur, murtad. Orang kata keraklah kuku tu sunat pun malah buat, kafir. Dia orang panggil wak nyenye, wak main ke agama. Bagi kecil, kalau bagi besar wak main lagu mana? Hari ni orang main-main dalam TikTok kan pasal agama. Apa nama ni, tebal lah, masuk Melaka, dia kata masuk Melaka. Dia kata neraka tu Melaka, wak nyenye. Go-to-go ni neraka, go-to-go ni neraka. Jangan gorah. Apabila kita mempermain-mainkan, istihza tentang agama, dia rosak akidah. Bila rosak akidah, tak adalah al-Islam itu syarat pertama. Dah bila tak ada Islam, sembahyang kan? Tak sah. Sembahyang tak sah, puasa tak sah, haji tak sah. Buatlah haji 10 kali pun.
Itu yang Allah Ta'ala sebut fahabita amaluhu. La qimata lahu, tidak ada nilai baginya, li'annahu lam yurid bihi wajh Allah, kerana dia melakukan itu bukan kerana Allah. Itu yang kita sebut syirik khafi, ataupun disebut ar-riya. Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar, benda yang paling aku takut di kalangan umat aku ialah syirik kecil, syirik khafi, iaitu ar-riya, yakni orang yang melakukan sesuatu bukan kerana Allah, kerana selain Allah dalam hati kita. Itu yang kata innamal a'malu binniyat tu. Tak, bergantungnya setiap amalan itu atas niat kita. Orang lain tak nampak, kita tak nampak fulan sepulan itu mari semaya, kau buat gapo dalam hati. Sebab tu kita perlu sangat-sangat membersihkan jiwa, bersihkan hati kita, dan awal itu kita, niat kita hanya kerana Allah. Itu payah tu, payah. Apabila disebut kerana Allah, dia tidak timbul terkedu hati kau, terasa hati kau. Mari sejik salah sikit kak, pembuktian kak, serah hati tak mari dah sejik. Contoh dah, tengok kapek kau tak kena kapek hijau contohnya dah, tak mari dah. Ataupun tak kena kapek biru pun lari dah. Apa jadi gitu? Tak, apa kita buat kerana manusia ke kerana Allah? Itu yang kita perlu persoalkan untuk diri kita sendiri lah, supaya bersih. Kita buat tadi bersih lillahi ta'ala, tak? Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin, ikhlas kerana Allah Ta'ala. Maka bila tidak ada syirik tadi, Allah Ta'ala terima amalan kita. Kalau ada syirik tadi, dia tidak terima, sehingga kita kebicara lepas ni, dia ada akhirat nanti Allah Ta'ala kata mu pergi cari orang yang mu buat kerana dia lah, pergi minta dengan dia lah pahala, baru minta dengan aku ya. Gitu. Jadi mudah-mudahan apa kita dengar malam ni jadi manfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shaqiyyan wa la matrudan wa la mahruman ya rabbal alamin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu